Majlis mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya, diiringi Div Kehormat. Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin dimohon untuk kekal berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku, diikuti lagu Kementerian Kerja Raya dan seterusnya bacaan ikrar rukun negara. Pembangunan di desa dan kota, tonggak kecemerlangan negara, menjadi amanah kita semua di Kementerian Kerja Raya. Perkhidmatan yang berkualiti, tingkat kemahiran insani, berhemat tinggi, berinovasi, teknologi terkini. Keutamaan untuk negara, hasilnya dinikmati. Kerjasama erat semua, hayati nilai murni. Mari kita bergandingan, kita indahkan jalan raya, bersama tingkatkan kepakaran, kita berjiwa wajar. Mari sematkan semangat murni menuju wawasan yang suci. Bersih cekap tulus cekal di hati, negaraku berdasa berdiri. KKR. Bahawasanya, negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar
akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Seri serta hadirin, dipersilakan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, Tachihau, Vanakkam dan salam Malaysia Madani. Yang berhormat Datuk Seri Alexander Nathalinggi, Menteri Kerja Raya. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kerja Raya. Yang berbahagia Datuk Seri Azman bin Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya. Yang berbahagia Datuk Dr. Khairus Masnan bin Abdul Khalid, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan Kementerian Kerja Raya. Yang berusaha Engineer Muhammad Hazmir bin Yusof, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Yang berusaha Engineer Muhammad Syahrum bin Ahmad Saman, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Infrastruktur. Yang berusaha Encik Suhaimi bin Mansur, Pengurus Besar Kanan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia yang menjalankan tugas Ketua Eksekutif. Warga KKR dan agensi serta hadirin yang dihormati sekalian. Majlis dengan penuh takzim mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri serta warga KKR dan agensi ke Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kerja Raya bulan April 2026. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati perjalanan majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fazil Ustaz Amir Sharifuddin bin Bahar, penolong pegawai hal ehwal Islam. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari yang penuh berkat ini, kami berkumpul bersama-sama dengan penuh kesyukuran dan pengharapan. Pada kesempatan ini, ya Allah, kami memohon agar dipermudahkan segala urusan kami, baik duniawi maupun ukhrawi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fazil Ustaz Amir Sharifuddin bin Bahar di atas bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya bersama-sama saksikan tayangan Buletin Infra Rakyat bagi bulan Mac 2026 yang telah disediakan oleh Unit Komunikasi Korporat Kementerian Kerja Raya. Hello, Assalamualaikum. Anda bersama saya Shilda Isman untuk Buletin Infra Rakyat sekali lagi untuk bulan ini, di mana kita sendiri menyaksikan aktiviti, usaha berterusan dan juga inisiatif Kementerian Kerja Raya dalam memastikan infrastruktur rakyat ini dilaksanakan dengan baik. Dan itu kita saksikan kompilasi ini. Menarik untuk infra rakyat, penjawat awam Sabah bakal terima kuartus kediaman. Malaysia satu-satunya negara ASEAN sertai Intertraffic Amsterdam 2026. MOU CIDB Digital Global Software makin digitalisasi industri.
Di Kota Kinabalu, Sabah, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menyerahkan surat setuju terima SST bagi projek cadangan meroboh dan membina semula kuartus flat persekutuan KM4. Projek itu menelan kos sebanyak RM160 juta dan pembinaan sebanyak 216 unit kuartus yang lengkap dengan pelbagai kemudahan bagi mewujudkan persekitaran kediaman yang selamat, selesa dan kondusif kepada penjawat awam khususnya di Sabah. Pada masa sama, pasukan projek khas 2 JKR Malaysia dilantik sebagai pengarah projek bagi memastikan projek tersebut diurus, dipantau dan diaudit secara sistematik dan berintegriti sepanjang proses pembinaan dijalankan. Malaysia mencipta sejarah apabila menjadi satu-satunya negara ASEAN yang dijemput menyertai Intertraffic Amsterdam 2026 di RAI Amsterdam pada 9 hingga 12 Mac 2026. Delegasi Malaysia diketuai oleh Datuk Seri Alexander Nantalinggi hadir bagi berkongsi kepakaran dalam industri pembinaan infrastruktur dan jalan raya di pentas global dan turut membentangkan program My Jalan sebagai inisiatif utama negara dalam pengurusan infrastruktur jalan raya. Malaysia sedang memperkukuh agenda mobiliti pintar dan fasiliti moden selari dengan peningkatan pengguna jalan raya. Mobiliti pintar bukan soal teknologi tetapi soal masa rakyat, keselamatan keluarga dan kos sara hidup bagi memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar memberi pulangan kepada kehidupan seharian orang ramai. CIDB Digital dan Glodon Software Sdn Bhd meterai memorandum persefahaman MOU yang dapat menjadi pemangkin penggunaan teknologi pintar dalam pengurusan projek. Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Datuk Seri Azman Ibrahim berkata, MOU itu mencerminkan hala tuju digitalisasi sektor pembinaan dan kehadiran delegasi Glodon memperkukuh komitmen dalam industri itu. Turpa. Jom kita saksikan kompilasi turun padang kepimpinan tertinggi Kementerian Kerja Raya. Sekian saja dari saya, Shilda Ismail untuk Buletin Infra Rakyat. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan bersama kami untuk kita saksikan sendiri usaha berterusan Kementerian Kerja Raya bagi memastikan infrastruktur rakyat selamat dan selesa. Assalamualaikum. Hadirin yang dihormati, Perhimpunan bulan April 2026 bertemakan Transformasi KKR Pemacu Pembangunan. Tema ini mencerminkan komitmen berterusan kementerian dalam mendepani perubahan, memperkasa inovasi serta mempertingkat kecekapan penyampaian perkhidmatan demi kemajuan negara. Justru bahagian pembangunan dan perswastaan amat berbangga kerana diberi kepercayaan sebagai penganjur bersama-sama dengan bahagian khidmat pengurusan dalam menjayakan perhimpunan bagi bulan April kali ini. Hadirin yang dihormati, adat bersapa menjalin mesra, adat berucap menzahir rasa. Bagi membuka tirai bicara pada pagi yang penuh bermakna ini, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Nur Hafizah binti Muhammad Azmi, Setiausaha Bahagian Pembangunan dan Penswastaan bagi menyampaikan ucapan ala-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan.
Yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kerja Raya. Yang berbahagia Datuk Seri Azman bin Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya. Yang berbahagia Datuk Dr. Khairus Masnan bin Abdul Khalid, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan Kementerian Kerja Raya. Yang berusaha IR Muhammad Hazmir bin Yusof, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Yang berusaha IR Muhammad Shahrum bin Ahmad Saman, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Infrastruktur. Yang berusaha Encik Suhaimi bin Mansur, Pengurus Besar Kanan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia yang menjalankan tugas Ketua Eksekutif, warga KKR dan agensi. Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan terima kasih kepada bahagian khidmat pengurusan di atas peluang yang diberikan kepada bahagian pembangunan dan perswastaan untuk bersama-sama menjadi penganjur bagi Perhimpunan Bulanan Kementerian Kerja Raya pada kali ini. Yang berbahagia Datuk-Datuk, para jemputan kehormat, rakan-rakan industri dan hadirin sekalian. Kita berkumpul pada hari ini dalam suasana yang mencabar di mana ketidaktentuan global bukan lagi satu kemungkinan tetapi satu realiti yang sedang kita hadapi bersama. Sepanjang tempoh Januari hingga Mac 2026, sebanyak 357 projek aktif dengan nilai keseluruhan 9.607 bilion sedang dipantau dan diselia oleh Kementerian Kerja Raya. Jumlah tersebut merupakan peruntukan pembangunan yang terbesar berbanding kementerian-kementerian lain dan angka ini bukan sekadar statistik tetapi melambangkan amanah besar kepada kerajaan untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Daripada jumlah tersebut, 158 projek berada dalam status pra-pelaksanaan, 153 projek sedang dilaksanakan, manakala baki sebanyak 46 projek berada dalam fasa pasca pelaksanaan. Dari sudut keuangan, prestasi perbelanjaan peruntukan pembangunan telah mencecah 1.36 bilion sehingga 31 Mac 2026, iaitu 14.1% daripada jumlah peruntukan keseluruhan. Angka ini menunjukkan bahawa jentera pembangunan negara sedang bergerak dan mesti terus dipacu dengan lebih cekap dan berkesan. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran semasa, kerajaan kekal komited untuk memastikan setiap inisiatif pembangunan yang dilaksanakan memberikan impak langsung kepada rakyat dalam usaha merancangkan pertumbuhan ekonomi serta menjamin kesejahteraan rakyat. Kerajaan melalui kerjasama dengan Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan juga unit penyelarasan pelaksanaan telah menetapkan keutamaan terhadap pelaksanaan projek-projek kecil berteraskan rakyat. Seiring dengan pendekatan tersebut, program Cakna Mandani telah diperkenalkan sebagai platform untuk mempercepat pelaksanaan projek berskala kecil yang memberi manfaat segera kepada komuniti setempat. Dalam hal ini, Kementerian Kerja Raya telah mengemukakan 7 projek dengan nilai keseluruhan sebanyak 830 juta meliputi projek infra keselamatan, smart traffic light, penyelenggaraan Jalan Semenanjung Sabah dan Sarawak, penyelenggaraan kuartus JKR dan penyelenggaraan kecil jambatan. Inisiatif ini mencerminkan iltizam kerajaan untuk terus memberi penekanan kepada keperluan rakyat di peringkat akar umbi dengan memastikan pembangunan yang dilaksanakan bukan sahaja tertumpu kepada projek berskala besar tetapi turut merangkumi projek-projek kecil yang bersifat segera, inklusif serta memberi impak nyata kepada kehidupan rakyat, kehidupan harian rakyat. Hadirin sekalian, di sebalik pencapaian ini, kita sekali lagi diuji. Walaupun pelbagai perancangan telah dirangka dan dilaksanakan,
Bagi memastikan projek pembangunan terus memberi manfaat kepada rakyat, sektor pembinaan kini berdepan dengan cabaran yang semakin kompleks dan mencabar. Konflik yang berlanjutan di Asia Barat telah memberi kesan besar kepada ekonomi global, termasuk lonjakan harga minyak mentah yang kini telah melebihi USD 100 setung. Kesannya bukan terhad kepada pasaran tenaga, tetapi memberi impak langsung kepada sektor pembinaan. Negara sedang menyaksikan kenaikan kos bahan binaan, lonjakan kos pengangkutan akibat kenaikan harga diesel, tekanan dan kos operasi, jentera serta logistik projek, serta risiko kelewatan bekalan bahan binaan import. Ini adalah realiti baru yang sedang kita hadapi dan ia menuntut tindakan yang lebih strategik, bukan sekadar reaktif. Kesan langsung yang dikenal pasti termasuklah peningkatan kos pengangkutan susulan kenaikan harga diesel. Kenaikan tersebut akan memberi tekanan kepada kos operasi industri pembinaan, khususnya melibatkan penggunaan jentera berat, pengangkutan bahan binaan serta keseluruhan rantaian logistik projek. Dalam masa yang sama, kebergantungan kepada bahan binaan import turut mendedahkan sektor ini kepada kelewatan bekalan sekaligus berpotensi menjejaskan jadual pelaksanaan projek. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memastikan projek pembangunan kerajaan berjalan dengan lancar, Kementerian Ekonomi telah mengarahkan setiap kementerian untuk melihat semula kewajaran pelaksanaan projek sama ada untuk diteruskan seperti mana perancangan atau ditangguhkan sementara berdasarkan keadaan semasa. Langkah ini penting kerana pengeluaran SST berdasarkan harga yang ditawarkan semasa tender ditutup dalam keadaan kos semasa yang telah berubah secara mendadak, berisiko menjejaskan daya maju projek serta memberi tekanan keuangan yang tinggi kepada kontraktor. Kita bukan asing dengan krisis. Pengalaman semasa COVID-19 membuktikan bahawa fleksibiliti dasar dan kecekapan projek adalah kunci kelangsungan projek. Mekanisme yang pernah dilaksanakan ketika pandemik, khususnya bagi menangani projek tertangguh atau terhenti, wajar dijadikan panduan. Ini termasuklah penyediaan tata cara kelulusan yang lebih mudah, cepat dan ringkas tanpa memerlukan perjanjian tambahan. Pendekatan ini penting untuk memastikan projek pembangunan dapat diteruskan secara tangkas dan berkesan. Kesimpulannya, cabaran global menuntut pendekatan yang lebih strategik, responsif dan berdaya tahan. Komitmen berterusan daripada semua pihak adalah penting bagi memastikan kelangsungan dan kejayaan pelaksanaan projek pembangunan negara. Dengan komitmen yang tinggi, dengan kerjasama yang erat dan dengan keberanian untuk membuat keputusan yang tepat, kita bukan sahaja mampu menghadapi cabaran ini, malah akan muncul sebagai sektor pembinaan yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mampan. Kerana akhirnya, pembangunan bukan sekadar tentang projek, tetapi tentang memelihara kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Hadirin sekalian, cabaran mungkin berubah, tetapi komitmen kita tidak. Kita akan terus memastikan pembangunan sampai kepada rakyat dengan lebih tepat, dengan lebih pantas, lebih cekap dan lebih terkesan. Inilah tekad kita. Inilah tanggungjawab kita. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Nur Hafizah binti Muhammad Azmi, Setiausaha Bahagian Pembangunan dan Pensosialan atas ucapan ahli-ahluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, Perhimpunan Bulanan merupakan wadah penting dalam memperbaharui semangat, menilai pencapaian serta memperkukuh komitmen seluruh warga kerja dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab bersama. Sejajar dengan hasrat tersebut, majlis dengan penuh takzim dan berbesar hati mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya bagi menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih pensyarah majlis. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Mazlan, Timbalan Menteri Kerja Raya. Yang berbahagia Datuk Seri Azman bin Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya. Yang berbahagia Datuk Dr. Khairus Mazlan bin Abdul Khalid, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan Kementerian Kerja Raya. Yang Berusaha Air Muhammad Syahrum bin Ahmad Saman, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Infrastruktur. Yang Berusaha Encik Suhaimi bin Mansur, Pengurus Besar Kanan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, yang menjalankan tugas Ketua Eksekutif. Dan yang berusaha Azmir, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Ketua-ketua bahagian, pegawai, warga, keluarga, warga KKR dan JKR, dan selamat datang Ketua Pengarah Kementerian Kerja Raya Datuk Seri Roslan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam segulai sejalai. Saya mohon maaf kalau suara ada bunyi Rod Stewart sikit sebab sibuk dalam seminggu ni. Jadi macam tak berapa lancar. Jadi terlebih dulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasihlah kepada seluruh warga Kementerian Kerja Raya yang terus menunjukkan komitmen, kesungguhan serta dedikasi yang tidak berbelah bagi dalam melaksanakan amanah kepada negara. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Puan Nur Hafizah tadi, kerana dulu kalinya yang baru bersama kita dalam sebulan dan sudah pada pagi ini dah menjelaskan tanggungjawab. Jadi beri banyak maklumat. Terima kasih Puan. Ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam suasana Syawal yang masih dirasai, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kepada semua warga KKR yang beragama Islam. Jadi semoga Aidilfitri ini bukan sekadar sambutan perayaan tetapi menjadi titik refleksi untuk kita memperkukuhkan nilai perpaduan, memperteguhkan integriti serta menyemarakkan semangat kebersamaan dalam organisasi ini, iaitu KKR, JKR dan juga CIDB dan agensi LLM dan sebagainya. Jadi seiring dengan itu, Perhimpunan Bulanan kita pada hari ini membawa tema Transformasi KKR, Pemacu Pembangunan. Ya, satu tema yang cukup signifikan dan bertepatan dengan keperluan semasa negara. Tema ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan satu seruan untuk kita melakukan anjakan paradigma dalam cara kita berfikir, merancang dan
melaksanakan peranan kita sebagai peneraju pembangunan infrastruktur negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, seperti mana yang telah disebut juga oleh Puan Hafizah sebentar tadi, dunia hari ini sedang memasuki satu fasa baru yang penuh ketidaktentuan. Satu era di mana kestabilan global tidak lagi boleh dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Ya, apa yang berlaku kini bukan lagi konflik setempat, tetapi telah berkembang menjadi satu krisis geopolitik, memberi kesan langsung kepada ekonomi global. Ya, it no longer localized. Kestabilan juga kesan kepada kestabilan tenaga dan kesejahteraan masyarakat dunia ini. Jadi rantau Asia Barat merupakan nadi utama kepada pengaliran tenaga dunia kita. Jadi justru sebarang gangguan di rantau ini akan memberi kesan rantaian yang pantas dan meluas. Kita melihat bagaimana harga minyak mentah Brent melonjak hampir dolar Amerika Syarikat $100 setong, didorong oleh ketidaktentuan pasaran serta ancaman terhadap laluan strategik seperti Selat Hormuz yang mengendalikan hampir 20% bekalan minyak dunia ni. Jadi keadaan ini bukan sahaja meningkatkan kos bahan api, malah ia memberi kesan langsung kepada keseluruhan ekosistem ekonomi, daripada peningkatan harga baja dan bahan kimia pada lonjakan kos logistik, insurans, perkapalan serta gangguan serius terhadap rantaian bekalan global. Jadi hakikatnya dalam dunia yang saling berkait ini tiada negara yang benar-benar terkecuali daripada kesan krisis global ini. Jadi hadirin sekalian, namun demikian dalam kita berhadapan dengan realiti global yang mencabar ini, negara kita Malaysia masih berdiri dengan asas yang kukuh dan terkawal. Ya, kita menyaksikan terdapat negara yang terpaksa mengambil langkah luar biasa, seperti menutup ratusan stesen minyak berdepan kekurangan bekalan. Malah ada yang menyaksikan harga bahan api meningkat sehingga melebihi RM10 seliter di negara lain. Ya. Dan sebaliknya Malaysia masih mampu mengekalkan kestabilan hasil daripada dasar yang pragmatik, pengurusan ekonomi yang berhemah serta perancangan yang teliti oleh kerajaan. Dalam keadaan dunia yang penuh ketegangan ini, kedudukan Malaysia sebagai negara yang berprinsip, berkecuali dan mengutamakan diplomasi terus menjadi kekuatan penting negara. Jadi pendekatan ini bukanlah sekadar mencerminkan dasar luar yang konsisten, tetapi turut membantu memastikan kepentingan perdagangan, perkapalan dan keselamatan bekalan negara sentiasa dipelihara sebaik mungkin. Dalam konteks ini, transformasi KKR bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan mendesak. Keupayaan kita mengurus kos projek, mempercepat pencapaian, melindungi daya tahan kontraktor dan memastikan kesinambungan pembangunan akan menentukan sejauh mana negara mampu menyesuaikan diri dalam lanskap global yang tidak menentu ini. Jadi ini penting, ya. Jadi hadirin yang saya hormati sekalian, Kerajaan Madani amat sedar bahawa tekanan global ini akan memberi kesan kepada kehidupan rakyat sama ada melalui kenaikan kos sara hidup, harga barang maupun tekanan terhadap sektor industri. Namun pendirian kerajaan adalah jelas dan tegas bahawa kita tidak akan membiarkan rakyat menanggung beban ini secara bersendirian. Ya. Melalui pendekatan bersepadu dan berpandukan data, termasuk
peranan Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Pelbagai langkah strategik sedang dan akan terus dilaksanakan bagi memastikan kestabilan ekonomi. Ekonomi negara terus terpelihara. Jadi di peringkat kita, Kementerian Kerja Raya, saya mahu pendekatan ini diterjemahkan kepada tindakan yang jelas dan teratur dan terukur. KKR akan menyelaras satu plan tindakan segera bersama JKR, CIDB dan agensi berkaitan bagi memantau secara berkala kesan kenaikan harga minyak terhadap komponen kos ataupun komponen utama kos pembinaan seperti bahan api, bitumen, keluli, simen dan logistik. Data ini mesti digunakan untuk mempercepatkan keputusan, bukan sekadar untuk tujuan pemantauan sahaja. Ya. Dan pada masa yang sama, Kementerian Kerja Raya akan meneliti secara bersasar keperluan pelarasan pelaksanaan projek melalui mekanisme sedia ada seperti perubahan skop kerja, pertimbangan lanjutan masa atau penjadualan semula kerja bagi projek yang benar-benar terkesan oleh gangguan rantaian bekalan. Jadi prinsip kita jelas, projek rakyat mesti diteruskan, ya, tetapi pelaksanaannya perlu realistik, responsif dan berasaskan keadaan sebenar di tapak. Ini yang penting. So kita mestilah menggunakan akal ataupun kebijaksanaan kita untuk menyesuaikan pendekatan kita dalam keadaan yang berlaku sekarang. Jadi perubahan skopnya mungkin projek yang besar-besar itu memerlukan kita kerjasama dengan Kementerian Ekonomi dan Kementerian Keuangan sekiranya perlu di perubahan skop, tetapi ada idea telah dibincang bersama KSU juga untuk kerja-kerja yang kecil seperti maintenance, mungkin kita boleh laksanakan di peringkat kita lah. Sekiranya mungkin kita dah bagi SST 500,000 untuk 1 kilometer untuk kerja baiki pavement. Jadi kita ubahkan skop, tak perlu buat 1 kilometer, buat setengah kilometer, ya. Jadi masih juga mampu dapat laksanakan oleh kontraktor kecil kita. Kita tak nak kerjaan kontraktor kecil kita terbeban. Kalau nak mohon VOP dan sebagainya, itu belum ada keputusan kerajaan, ya. So I think mengubah skop dalam projek-projek kecil sebegitu mungkin lebih realistik kita boleh buat. Jadi juga selari dengan semangat transformasi KKR, pendekatan ini menuntut kita untuk berfikir di luar kebiasaan lah, ya, mengadaptasi teknologi, mempercepatkan pencapaian projek serta ini projek serta memastikan setiap ringgit dibelanjakan memberikan impak maksimum kepada rakyat, ya. Jadi ini penting. Juga dalam keadaan mencabar ini juga isu aliran tunai kontraktor tidak boleh dipandang ringan, ya. Saya mahu semua agensi di bawah KKR memberi keutamaan kepada pemrosesan tuntutan yang lengkap, mempercepatkan pengesahan kerja serta memastikan bayaran interim dan bayaran akhir tidak tertangguh tanpa sebab yang munasabah. Jadi apabila kerajaan mempercepatkan bayaran, kita bukan sahaja membantu kontraktor, malah mempertahankan keseluruhan rantaian pekerjaan dalam sektor pembinaan. Ini juga langkah-langkah yang penting, ya. Jadi dalam masa yang sama saya mahu KKR terus memperluaskan peluang kepada kontraktor tempatan, khususnya kontraktor kecil dan sederhana dalam kerja penyelenggaraan baik pulih dan projek berskala sesuai agar mereka terus mempunyai aliran kerja dan tidak
terpinggirlah ketika kos operasi meningkat seperti mana telah saya sebut dengan perubahan skop sekiranya diperlukan. Dan selari dengan semangat transformasi KKR, kita juga mesti mengurangkan kebergantungan sektor binaan kepada kos minyak melalui kaedah yang lebih proaktif dan berteknologi tinggi. Penggunaan IBS, ya, BIM, pre-verifikasi, pemantauan digital tapak, sertalah pengoptimaman reka bentuk perlu dipergiat supaya tempoh pembinaan dapat dipendekkan, pembaziran bahan dapat dikurangkan dan kebergantungan kepada logistik berulang dapat diminimumkan. Jadi ini membuktikan bahawa kerajaan bukan sahaja bertindak di peringkat dasar tetapi juga memperhalusi setiap aspek pengurusan bagi memastikan negara kekal berdaya tahan dalam menghadapi krisis global ini. Jadi kementerian-kementerian lain dia buat secara mereka lah. Jadi kita dah tentu akan jelas dengan apa sepatutnya kita buat dalam kita membantu kerajaan ini. Jadi hadirin sekalian, dalam konteks ini saya inginlah menegaskan bahawa peranan penjawat awam khususnya warga KKR adalah amat kritikal. Dalam keadaan kos bahan mentah yang meningkat dan cabaran rantaian bekalan yang semakin kompleks, kita perlu lebih berdisiplin, lebih cekap dan lebih berintegriti dalam mengurus setiap projek dan perjalanan perbelanjaan. Ya. Jadi ini bermakna setiap pegawai projek mesti peka kepada perubahan kos, mempercepatkan pengesahan tuntutan, mengelakkan kelewatan keputusan, meneliti semula reka bentuk yang tidak efisien dan memastikan setiap perolehan benar-benar memberi nilai terbaik kepada kerajaan. Jadi transformasi KKR menuntut kita untuk bergerak daripada sekadar menyiapkan projek, ya. Tidak cukuplah sekadar untuk hanya nak menyiapkan projek. Kita nak mereka pada memastikan projek itu cepat dilaksana. Berdaya tahan, rendah pembaziran, mudah disenggara dan benar-benar memberi nilai tambah kepada rakyat serta negara. Jadi saya ingin menyuruhlah agar seluruh warga KKR kita terus memperkukuh budaya kerja berprestasi tinggi, mengamalkan tabik urus yang baik serta mengelakkan sebarang bentuk pembaziran. Dalam keadaan ini, kecekapan kita memproses keputusan, ketegasan kita memantau kos dan keberanian kita melakukan penambahbaikan akan menjadi ukuran sebenar kejayaan transformasi KKR kita ini. Jadi sebagai penutup, saya kata kita tidak bolehlah mengawal apa yang berlaku di luar negara, ya. Tetapi kita mampu menentukan bagaimana kita bertindak sebagai sebuah negara. Ya. Yang kita perlukan sekarang ialah keupayaan untuk bertindak lebih awal. Ya. Membuat keputusan lebih cepat dan melaksanakan projek dengan lebih bijak. Inilah peranan KKR dalam memastikan krisis luar tidak menjadi beban berganda kepada rakyat di dalam negara kita. Jadi dalam dunia yang penuh ketidaktentuan ini, sesungguhnya kita tidak punya pilihan selain untuk menjadi lebih kuat, lebih bersatu dan lebih berani. Ya. Jika kita benar-benar menghayati semangat transformasi KKR pemacu pembangunan, maka kita bukan sahaja mampu mendepani cabaran, malah berupaya memimpin perubahan. Jadi dengan kepimpinan yang jelas, dasar yang tersusun dan sokongan padu seluruh rakyat serta pejabat awam, saya yakin Malaysia akan terus kekal stabil
dan berdaya tahan, dan Malaysia akan terus memilih untuk bangkit bukan berundur dalam krisis. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathalinggi atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Yang Berhormat Datuk Seri dimohon untuk terus kekal berada di atas pentas bagi sesi seterusnya. Majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Menteri Kerja Raya dan Yang Berbahagia Datuk Seri KSU untuk naik ke pentas bagi mengiringi Yang Berhormat Menteri bagi acara berikutnya. Hadirin yang dihormati, pelaksanaan ekosistem kondusif sektor awam bukan sahaja menekankan aspek persekitaran kerja yang kondusif, malah turut memperkukuh budaya kerja berpasukan, inovasi serta pencapaian perkhidmatan yang cekap dan berintegriti. Justru pada tahun ini, seusai penilaian EXA peringkat CIDB Johor, CIDB Johor telah berjaya diperaku dengan tahap cemerlang oleh barisan penilai daripada CIDB Ibu Pejabat. Sebagai tanda penghargaan, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Rozaiman bin Haji Hassan, Pengarah CIDB Johor bagi menerima CJ Extra tahap cemerlang ini. Dipersilakan. Sesi bergambar. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada CIDB Johor. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin atas majlis CJ Extra sebentar tadi. Dijemput Yang Berhormat Datuk Seri serta Difko Hormat kembali ke tempat duduk. Hadirin yang dihormati, majlis seterusnya mempersilakan hadirin untuk sesi bergambar kenangan bersama Difko Hormat. Dimohon hadirin untuk berdiri dan bergerak rapat ke hadapan bagi sesi bergambar. Dipersilakan. Mohon hadirin berdiri untuk rapat ke depan dan bergambar.